Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk berkaitan dengan teknologi dan media pendidikan SPE 2283 dan tajuk yang kami akan bentangkan ialah solat orang sakit. Menu utama, biodata ahli kumpulan, logo kumpulan, tajuk pembelajaran, latihan dan aktiviti, dan kredit. Biodata ahli kumpulan kami, saya Nur Ain binti Muhammad Husin, KIDL 250104011 dan Nur Masyidah binti Bacuk, KIDL 250104009. Logo kumpulan, nama kumpulan ialah Qalbun Salim. Definisi warna, kuning, ketenangan, keceriaan, kesetiaan, dan biru, kedamaian, kepercayaan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Manakala definisi bagi logo, bintang menggambarkan ketinggian cita-cita, Al-Quran melambangkan panduan hidup setiap manusia menjadi insan berjaya di dunia. Pembelajaran pertama, pengertian. Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yang menghalang daripada menunaikan solat secara biasa. Hukum, harus. Pembelajaran yang kedua berkaitan dengan syarat sah solat orang sakit. Pertama, mengetahui masuk waktu solat. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Suci daripada hadas dan najis. Dan yang terakhir, ada keuzuran. Hikmah solat orang sakit. Yakin dengan pertolongan Allah, dikasihi dan diredai Allah, memperoleh ketenangan jiwa, sentiasa mengingati Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, meringankan penderitaan yang dialami, sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Pembelajaran 3. Cara solat secara duduk. Ada dua keadaan, boleh duduk di lantai ataupun duduk di atas kerusi. Manakala cara solat secara baring, baring mengiring dan baring menelentang. Pembelajaran 4. Solat dengan cara duduk. Duduk tegak menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah, rukuk dengan menundukkan sedikit kepala mengikut kemampuan, duduk tegak menghadap kiblat, sujud mengikut kemampuan, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal, duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir serta memberi salam. Pembelajaran 5. Solat secara baring menelentang. Baring menelentang melunjurkan kaki dan kepala di atas bantal supaya tinggi menghadap kiblat. Niat serta takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah, rukuk dengan menggunakan isyarat kepala atau mata, iktidal, sujud dengan menggunakan isyarat kepala dan mata, membaca tahiyat akhir serta memberi salam. Pembelajaran 6. Solat baring mengiring. Baring mengiring, dada menghadap kiblat, niat serta takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah, rukuk dengan menggunakan isyarat kepala dan mata, iktidal, sujud dengan menggunakan isyarat kepala dan mata, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Masuk pada latihan aktiviti. Soalan objektif, soalan struktur dan soalan maths. Soalan pertama, berapa cara solat orang sakit? 1.
Salah. 2. Betul. Soalan 2. Apakah hukum solat orang sakit? Wajib. Salah. Harus. Betul. Soalan yang ketiga. Apakah surah yang wajib dibaca dalam solat orang sakit? Surah Al-Fatihah. Betul. Soalan 4. Soalan struktur. Apakah serta takbiratul ihram? Memberi salam. Salah. Niat. Soalan 5. Menghadap apakah? Depan. Salah. Kiblat. Soalan Miss. Cara solat baring, mengiring dan menelentang. Sekian pembincangan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.